Bukan dia. Sebahagian kata yang kata Arab ni ialah Dzu Khuwaisirah. Dalam Subulus Salam di sini dia sebut Dzu Khuwaisirah. Saya tak apalah nak setuju sangat, tapi dah dia sebut, saya habaq ambil lah. Dia tak mungkin Dzu Khuwaisirah. Ada 2-3 hadis yang sebut Dzu Khuwaisirah, ada andaian. Dzu Khuwaisirah ni memang Badui. Dia daripada Yaman. Pernah selepas daripada peperangan Hunain, dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, Nabi duk bahagi ni, bagi harta, harampasan perang. Dia mai kepada Nabi, dia kata, inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Boleh dia kata, sesungguhnya cara bagi ni bukan nak cari redha Allah. Kata kat Nabi, i'dil, adil, bagi cara adil. Oh, Nabi kata, illam a'dil faman ya'dil. Nabi kata, kalau aku tak adil, siapa lagi nak adil dalam dunia ni? Aku Nabi. Oh, Mar tengok-tengok yang tu ambil pedang, kata dia ni mau kat kepala abang, kan? Marah. Nabi kata, Nabi kata biar dia. Sayakhruju min hadha. Dalam riwayat, sayakhruju min dhiddi hadha aqwamun yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah. Dalam riwayat Bukhari. Nabi kata biar dia ni akan keluar daripada sulbi dia ni satu kaum yang membaca Quran tak lebih daripada kengkong mereka, yang tercabut daripada agama bagi pakaian anak panah tercabut daripada busana. Siapa dia? Khawarij. Satu kaum yang baca Quran. Khawarij muncul pada zaman Sayyidina Ali. Kempen Khawarij, inil hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak menegakkan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Kami ingin menegakkan hukum Allah, undang-undang Allah. Siapa yang tak menyertai kumpulan kami, puak kami, parti kami, ialah penentang Islam dan kafir. Khawarij nama dia. Nabi kata yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Terkeluar daripada agama seperti mana terkeluar anak panah daripada busa daripada anak panah. Sayyidina Ali dengar kempen mereka. Inil hukma illa lillah. Tidak, inal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Ali kata kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar tetapi dengan maksud yang batil. Khawarij terkenal sebagai padupuk mengkafirkan orang yang tidak bersama dengan mereka di atas slogan kita hendaklah berhukum dengan undang-undang Islam ataupun hukum Allah. Sesiapa yang tak bersama dengan Khawarij kufur. Ibnu Abbas kata semayang mereka malam-malam hebat, dahi mereka hitam, pipi mereka ada kesan air mata, siang mengkafirkan orang Islam yang tak satu parti ataupun tak satu kumpulan dengan mereka. Khawarij ini daripada zaman berzaman dia muncul di atas nama agama. Nabi bagi amaran, yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Baca Quran tak lebih daripada halqum mereka. Kata Ibnu Abbas, malam salat, siang mengkafirkan orang Islam dan memerangi orang Islam. Fokus dia orang Islam. Dia kafirkan Ali bin Abi Talib kerana Ali bin Abi Talib tak berhukum dengan hukum Allah. Kafirkan Uthman bin Affan, kafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kafirkan semua siapa yang tak bersama dengan dia. Siapa yang buat maksiat derhaka pada Allah. Siapa yang derhaka pada Allah menghina Islam. Siapa yang menghina Islam kafir. Khawarij mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Ini mazhab Khawarij. Dan Khawarij ini muncul sepanjang zaman. Nabi bagi tahu daripada Dzu Khuwaisirah muncul alirannya. Dzu Khuwaisirah.